beli tu baru terasa realiti membeli rumah ni tak seindah yang dikabarkan. So baru-baru ni ada viral posting ni, okay, daripada this person lah, Fikri 11. Rumah yang aku bayar tapi aku tak duduk. Merana 35 tahun, ini semua liability bukan asset. Transfer jadi asset untuk disewa pun just earn 1,900. Sedangkan bayar bulan-bulan kalau ikut kat sini RM2,558. So technically rugi dalam berapa? RM600 lah, RM600 lebih. Okay? Sebab itu saya banyak berkongsi baru-baru ni tentang topik rumah. Sebab rumah ini, walaupun saya sendiri pernah melabur dalam pelaburan hartanah, tapi hakikatnya masa awal sebelum saya beli rumah tu nampaklah macam indah kabar daripada rupa. Tapi bila dah beli tu baru terasa realiti membeli rumah ni tak seindah yang dikabarkan. Especially bagi mereka yang mungkin tak pernah beli rumah. Dalam video ni saya just nak kongsikan kepada anda lah, macam mana nak tahu sama ada anda dah ready nak beli rumah pertama ataupun tidak. So first thing first, anda dah ready dari segi kewangan anda. Kewangan ni ada banyak, saya boleh terbagi kepada 3 benda lah. Yang pertama, kewangan dari segi payslip ataupun pendapatan tetap. Bagi mereka yang mungkin pendapatan tak tetap, sangat-sangat berisiko kalau anda nak beli rumah. Sebab bila beli rumah ni, kena bayang tau, rumah ni buat loan. And loan pula dengan bank bukannya setahun, bukannya 2 tahun ataupun 3 tahun, tetapi loan bank sampai maksimum lah 35 tahun. Setiap bulan kena bayar. Kalau tak bayar, kalau miss sebulan, 2 bulan, 3 bulan akan dapat surat. Okay, 6 bulan habis. Sama ada di ikhtiar bankrupt ataupun rumah itu dilelongkan. Simple je. Sebab tu nampak banyak rumah-rumah yang kena lelong disebabkan tak mampu nak bayar pembayaran bulanan. Sebab itu kewangan ataupun dari sudut pandang pendapatan tetap itu penting. Itu yang pertama. Yang kedua, kena lihat dari sudut simpanan. Simpanan pun kena kukuh. Nak beli rumah kalau simpanan tidak ada, bahaya. Sebab kadang-kadang yes, nak beli rumah tu satu hal, tetapi nak buat apa dengan rumah tersebut? Kalau rumah yang anda beli, rumah under construction, maksudnya daripada pemaju, once anda dapat kunci, rumah tu tak siap lagi. Banyak benda yang anda kena buat. Kena letak TNB meter, kena pasang kipas, kena pasang lampu. So benda ni memerlukan kos. So kalau anda tidak mempunyai apa-apa simpanan, kais pagi makan pagi, kais petang makan petang, kan, duit gaji masuk, akhir bulan habis, mana nak cari duit untuk persiapkan rumah anda tersebut? Yang ketiga adalah credit score. Melainkan anda memang duit berkepuk-kepuk dalam bank, kan, ataupun mak bapak bagi duit ke anda untuk beli rumah cash, tak ada masalah. Tapi majoriti masyarakat di Malaysia ini, anda terpaksa buat loan, terpaksa buat pembiayaan bank, okay, untuk membeli sesebuah rumah tersebut. So nak dapat loan ataupun nak buat pembiayaan daripada bank ini, bank akan lihat credit score anda. Tak tahu credit score tu apa? Saya share dekat dalam channel YouTube saya, Dr. Adam Zubir, credit score ataupun Sikris. Kat situ saya ada kongsikan kepada anda dengan lebih lanjut. Before that, jangan lupa bagi mereka yang first time tengok video-video saya, jangan lupa untuk subscribe channel YouTube saya supaya anda dapat tambahkan ilmu pengurusan kewangan anda, bukan saja dari sudut kewangan tetapi dari sudut pelaburan juga. Alright, so pastikan subscribe YouTube channel saya. Poin yang kedua adalah bila anda ada ilmu ataupun bila anda dah cukup ilmu macam mana nak melabur dalam pelaburan hartanah ini. Saya memang tak terus beli rumah. Kisah saya beli rumah ni sejak daripada tahun 2017 lagi. Ketika itu saya baru saja pulang ke Malaysia pada tahun 2017 lepas saya berhenti kerja sebagai seorang doktor perubatan. So bila saya pulang ke Malaysia, at that time saya bercita-cita untuk membeli rumah sendirilah. At that time saya fikir nak beli rumah pelaburan. Tapi 2017 sampai 2021, 4 tahun masa yang saya ambil sebelum saya beli rumah pertama saya. Kenapa lama sangat? Kenapa 4 tahun? Sebab sepanjang 4 tahun itu adalah masa yang saya ambil untuk tambahkan ilmu untuk membeli rumah pertama. Jangan cakap pasal soal pelaburan hartanah, tak apa, tolak tepi dulu. Ni konteks ni nak beli rumah dulu. Nak beli rumah ni kena ada ilmu. Kena tahu macam mana nak beli rumah yang betul. Sebab seperti apa yang saya cakap, rumah ini bukannya satu remeh-temeh tau. Bukan benda yang beli tak apa, kalau silap beli pun tak apa. Anda tersilap beli rumah pertama, masa depan anda memang gelap. Susah nak betulkan. Sebab itu lebih baik anda tambahkan ilmu, lebih baik anda ambil masa, beli bila mampu, beli bila dah bersedia. Bukan beli sebab ikut orang, beli sebab mak bapak suruh, beli sebab kawan beli. Itu adalah tindakan yang paling tak bijak. Kalau anda buat, memang sorry to say lah, it's your loss. So
dari segi ilmu ni, ada 3 ilmu yang saya boleh kongsikan kepada anda lah. Apa ilmu yang anda perlu belajar. Yang pertama, anda kena tahu macam mana nak membeli rumah pada harga yang betul. Okay? Harga ni main peranan yang sangat-sangat penting sebelum anda beli rumah. Benda ni saya belajar daripada mentor saya, iaitu Robert Kiyosaki. Robert Kiyosaki seorang penulis buku Rich Dad Poor Dad. Beliau cakap kalau nak beli rumah ni, keuntungan berdasarkan kepada harga yang anda beli. 50% of the work is how much you pay for the property. Kalau anda beli sebuah hartanah itu dengan harga yang memang murah, insya-Allah anda akan untung. Tapi kalau anda beli pada harga yang lebih mahal ataupun harga ikut value dia, maka susah sedikit anda nak untung. Anda kena tunggu lama sedikit untuk buat keuntungan. Sebab itu ada orang yang beli je rumah terus untung. Saya bagi contoh, rumah ini market value RM500,000. Tetapi one fine day, owner rumah ini terpaksa jual. Perlukan duit cash yang cepat. For example, like kos perubatan. Okay? Dan owner ni perlukan RM300,000. So owner ni sanggup let go rumah ini dengan harga RM300,000. So kalau anda beli rumah dengan harga discount RM200,000, that's almost 40% discount. So bila anda beli rumah ini, maksudnya belum apa-apa lagi, actually anda dah ada keuntungan at least RM200,000 kat rumah tersebut. So this is what I mean by ilmu. Kena ada ilmu. Jangan main beli je. Tengok, rumah ni bagus lah, cantik lah. Harga berapa? RM500,000. Ejen pula cakap, ni memang under market value ni. Ejen cakap, okay, anda pun percaya ejen cakap. Anda tak percaya dengan ilmu yang anda ada. Ini yang bahaya. Okay? Itu satu ilmu. Ada 2 lagi. So tapi bagi mereka yang nak tahu macam mana, saya lebih sukalah untuk jemput anda untuk hadiri kelas hartanah yang saya buat, namanya First Property Kickstart. Okay, First Property Kickstart ni bertujuan untuk kickstart your journey untuk beli rumah yang betul. Tak kisahlah rumah pertama ke, kedua ke, ketiga ke, empat, nak pastikan sama ada rumah yang anda beli ni adalah rumah yang betul, yang ikut kriteria pembelian hartanah yang selamat. Jangan silap beli rumah. Itu poin saya. Dan yang ketiga, yang terakhir, bila nak beli rumah pertama, okay, bila ada keperluan. Okay, keperluan ni very big, very I would say very subjektif. Macam saya dulu, saya kongsikan kepada anda kenapa saya pilih untuk beli rumah pertama. Sebab at that time, usia saya dah menjangkaui lebih daripada 30 tahun at that time. Dan saya tahu harga rumah ini memang setiap tahun akan naik. Keperluan itu muncul apabila saya sedar keperluan untuk ada rumah ini awal. Sebab harga rumah setiap tahun akan naik. Trust me, you can look at the data, tengok fakta, harga rumah naik, harga sewa naik, semua benda naik. Especially zaman sekarang ini dengan apa yang terjadi di luar negara, dengan tarif war lagi. So ini akan membuatkan barang-barang minerals, simen, pasir, batu, whatever it is, especially yang kita ekspor daripada luar negara ataupun yang kita import ke luar negara, akan jadi mahal. So benda ini akan mengakibatkan harga rumah itu, nak bina rumah itu, kosnya pun akan meningkat sekali. So bila harga rumah naik, confirm naturally harga sewa akan naik. Dan harga rumah naik, sewa pun naik lah. Kenapa sewa turun? Tak masuk akal kat situ. Betul tak? Sebab lagi ramai orang nak sewa. Sebab lagi ramai orang tak mampu nak beli rumah. So bila lagi ramai orang nak menyewa, orang-orang yang ada rumah macam saya, ada banyak pilihan. Rumah satu je, tapi yang nak sewa 5 orang. So again, based on supply and demand rule, sewa akan naik juga. Itu yang pertama. Yang kedua pula, dan at that particular time, ni saya cakap cerita tahun 2020, apa yang berlaku? COVID-19 melanda. So disebabkan COVID-19 melanda, bank negara memotong OPR. So interest bank turun. It is cheap to buy property at that time, which is true. Harga OPR turun, OPR boleh naik balik. Okay, memang sekarang ni OPR naik, so saya kena bayar bulan-bulan kat bank pun tinggi juga. Tetapi disebabkan bank dah cut OPR ini, and disebabkan keadaan semasa ketika itu, ada banyak peluang-peluang keemasan yang saya lihat, yang saya nampak. Okay, saya bersyukurlah 4 tahun saya belajar daripada 2017 untuk mempersiapkan diri saya. At that time, saya nampak banyak peluang-peluang keemasan, rumah yang dijual under market value ketika itu. Kat prime location, dekat dengan public transport, tetapi dijual pada harga yang murah, I grab the opportunity. So itu yang saya maksudkan bila ada keperluan. Keperluan saya adalah yang pertama, saya nak ada satu aset untuk saya berikan kepada ahli keluarga saya, dan saya tahu harga rumah setiap tahun akan naik. Itu yang pertama. Yang kedua, it so happen keadaan ekonomi memberi saya peluang keemasan untuk saya beli rumah ketika itu.
Dan itulah menjadi asbab untuk saya pilih untuk beli rumah pertama. Bukan, oh kawan beli, oh saya ikut, oh si Fu ni cakap suruh beli, saya pun beli. Tidak. Itu yang bahaya. Sebab itu go back to point number 2, iaitu kena ada ilmu. Dan ada ilmu sahaja tak cukup, kena ada kewangan yang kukuh. So ini adalah 3 benda yang patut ada sebelum seseorang itu membeli rumah pertama. So harap perkongsian saya ni dapat membantu anda sedikit. Tapi bagi mereka yang nak tahu dengan lebih lanjut, step by step, cara kriteria yang betul untuk membeli sesebuah rumah ini, boleh sertai kelas hartanah saya. Nak tahu macam mana, boleh klik link yang ada di dalam ruangan description. That's all from me. Bagi mereka yang belum lagi subscribe, sila subscribe YouTube channel Dr. Adam Zubir. Semoga anda tambahkan ilmu kewangan anda dan membuat pilihan yang bijak di masa hadapan. Itu saja daripada saya. I'll see you in my next video.